Tengok ni guys, ini Mitsubishi X-Force dan ini 3 benda aku suka, 3 benda aku langsung tak suka pasal SUV ni. Jom. Nombor 1, harga kereta ni memang kurang kompetitif. 120,000 dia jauh lagi mahal kalau compare dengan SUV dari China macam Proton X50 dan Jeku J5. Yang dua-dua pun pakai enjin turbo. Yang ni tak ada. Compare dengan SUV lain tanpa turbo pun ini tetap mahal juga. Pro 2 Trust power lebih kurang sama, 40,000 lagi murah dan Toyota Yaris Cross Hybrid pun 10,000 lagi murah. Harga ni cuma masuk akal bila kita compare dengan Honda HR-V versi NA yang tu sekitar RM115,000, tapi kalau model tu kosong, yang ni full spec. Yang aku suka, styling kereta ni memang cukup menarik. Lampu dia depan sampai belakang bentuk signature sama, so dia nampak almost macam kereta konsep atas jalan. Dekat tepi dia ada full floating roof look dan aku suka part line belakang ni nampak garang and sporty. So overall aku rasa X-Force ni lah antara SUV-SUV yang paling lawa sekali dalam kelas ni. Spoiler dia pun dibuat macam design two-piece dengan valley dekat tengah dari depan sampai belakang. Yang tak bestnya, tong exhaust tu dia gantung rendah sangat dan rim dia design jenis directional. So tengok dari sebelah kiri dia nampak macam pusing ke depan, sebelah kanan dia pusing ke belakang pula. Memang pelik. Masuk dalam pula, quality cabin ni memang kalah kalau compare dengan model-model baru sekarang. Ini kalau 3-4 tahun lepas mungkin boleh lepas lah, tapi sekarang ni kita punya pasaran dah dibanjirkan dengan kereta dari China, semua pun dengan high-tech, high quality interior. Ni memang tak boleh compare dah. Semua permukaan dashboard kereta ni pakai plastik murah saja. Dan ada bucu-bucu yang terlalu tajam pun. Tapi part yang paling aku tak suka sekali, signal stock dia serius rasa macam kereta murah. Lampu kabin dia pun bulb kuning old school. Lepas tu kerusi depan dia ni dah lah tak selesa. Jalan jauh kaki confirm lenguh and it's also full manual. Kereta lebih 100,000 tak ada power seat, tak boleh lah. Yang bagusnya, kabin belakang X-Force ni memang cukup luas. Dia rasa lebih besar dari X50 dan J5 dan tak jauh beza pun dari Honda HR-V. Kerusi dia pun cukup selesa, much better than the front. Tengok, boleh baring sampai macam ni. Boot dia pun besar, lebih kurang sama dengan HR-V dan kerusi depan sebelah kiri ada hidden drawer lagi. Yang aku tak suka, tonneau cover jenis sunshade ni memang leceh nak pasang. But above all else, kelemahan paling ketara Mitsubishi X-Force ni, engine dia lah. Dia pakai 1.5 liter NA sahaja, tak ada turbo dan nombor-nombor dia pun tak adalah tinggi mana. 105 PS, 141 Nm torque. Sekarang ni, saga paling basic pun 120, 150 dah. Jadi X-Force ni ambil masa antara 12 ke 13 saat nak pergi daripada 0 ke 100. Memang tak laju. Tapi kan, engine ni jauh lebih senyap, CVT dia pun lagi lancar kalau compare dengan Pro 2 Trust tu punya. Ini rasa jauh lagi advance. But what would be even better adalah kalau Mitsubishi Motors Malaysia bawa masuk engine hybrid yang dah diada di pasaran lain. Kalau hybrid, aku rasa the X-Force would be a much better product. Last sekali, ride and handling Mitsubishi X-Force ni memang cukup mantap. Senang-senang dia tapau kereta China, Proton X50, Jeku J5 tu semua, dan compare dengan Honda HR-V pun yang ni jauh lebih selesa kat dalam. Sebabnya kereta ni memang dia design untuk jalan-jalan di negara developing or third world countries macam Malaysia, Thailand, Indonesia semua. Honda, Jeku, Cherry semua are all designed for a different set of roads. Jalan dekat China and Japan semua jauh lebih smooth. Tak adalah beralun-alun macam jalan dekat Malaysia ni. For our specific roads, X-Force lagi bagus. Plus dia ada wet mode lagi bila jalan basah masa hujan. Cumanya korang kena manually turn on mode tu lah. Kalau lupa, tak dapat all the benefits pun. Secara overall ni aku rasa Mitsubishi X-Force ni memang dah rasa old school sikit dan harga pun kurang kompetitif. Engine dia pun kalau korang jenis driver yang suka tekan full throttle everywhere, baik tengok model lain lah. But if you're buying it for the family, lebih fokus kepada practicality, keselesaan, this would be a good option. So ini dia guys, Mitsubishi X-Force di Malaysia. Best ke tak best? Tulis kat bawah. Ciao.